Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam UTM Sanjungan Bangsa. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran terhadap Allah SWT kerana dengan limpah rahmat, izin dan kurnianya kita dapat berhimpun dalam Majlis Aluan Pelajar Program Diploma Separuh Masa UTM Sesi 1 2026-2027 pada hari yang penuh bermakna hari ini. Bagi pihak Universiti Teknologi Malaysia dan Space UTM khususnya, saya mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua mahasiswa baru program Diploma Separuh Masa UTM. Saudara dan saudari telah membuat satu keputusan besar dalam kehidupan ini, iaitu memilih untuk meneruskan perjuangan menuntut ilmu bersama UTM. Para pelajar yang saya kasihi, hari ini bukan sekadar permulaan akademik, tetapi satu titik perubahan dalam hidup saudara-saudari. Anda berada di sini bukan kerana kebetulan. Anda berada di sini kerana anda berani, gigih dan mempunyai keinginan yang kuat untuk berjaya. Langkah yang diambil hari ini merupakan langkah pertama menuju masa depan yang lebih gemilang. Sejak penubuhan Space UTM pada tahun 1993, peranan yang telah dimainkan sangat signifikan dalam menyediakan peluang pendidikan kepada masyarakat, khususnya kepada mereka yang ingin meningkatkan kelayakan akademik, memperkukuhkan kemahiran profesional dan memperluaskan lagi potensi kerjaya. Pada masa ini, Space UTM menawarkan sebanyak 114 program daripada 9 buah fakulti. Program-program ini turut ditawarkan di 13 buah pusat pembelajaran seluruh Malaysia. Di UTM, khususnya di Space UTM, kami percaya bahawa pembelajaran bukan sekadar perjalanan ke Menara Gading, tetapi satu perjalanan sepanjang hayat. Saudara dan saudari ialah insan luar biasa kerana memilih untuk menuntut ilmu sambil memikul pelbagai peranan sebagai pekerja, ibu bapa, suami, isteri, anak dan juga anggota masyarakat. Ingatlah, diploma yang bakal diperolehi nanti hanyalah sebahagian daripada pencapaian. Hakikat sebenar ilmu ialah kunci yang membuka peluang dalam kerjaya, pembangunan diri, peningkatan keyakinan serta sumbangan yang lebih bermakna kepada keluarga, masyarakat dan industri. Rasulullah SAW pernah bersabda, tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini mengingatkan kita bahawa menuntut ilmu ialah proses yang tidak pernah berhenti. Dengan ilmu, kita mampu mencipta perubahan, membina masa depan yang lebih baik dan menjadi penyumbang kepada kesejahteraan insan sejagat. Para pelajar yang dikasihi sekalian, kemasukan saudara-saudari ke UTM bukan sekadar bermaksud mendaftar sebagai pelajar. Ia merupakan permulaan kepada satu amanah dan tanggungjawab yang lebih besar. Alam pengajian tinggi menuntut komitmen, disiplin, ketekunan dan kesungguhan yang berterusan. Namun, jangan sesekali melihat cabaran sebagai penghalang. Lihatlah cabaran sebagai latihan untuk menguatkan diri. Akan ada ketika saudara dan saudari berasa penat, tertekan dan diuji dengan masa yang terhad, tetapi percayalah, kejayaan hanya menjadi milik mereka yang tidak mudah menyerah kalah. Hari ini adalah permulaan sebuah perjalanan besar. Langkah berani yang anda ambil akan menentukan hala tuju masa depan anda. Saya yakin setiap seorang daripada saudara dan saudari hadir ke UTM dengan impian, harapan dan matlamat masing-masing. Teruskan melangkah dengan tekad, teruskan berusaha dengan penuh keyakinan dan jangan lupa anda tidak berseorangan. Kami di Space UTM akan sentiasa bersama memberi bimbingan, sokongan dan juga dorongan. Jangan pernah ragu akan potensi diri anda. Jangan biarkan keraguan orang lain menjadi had bagi impian anda. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar baru program Diploma Separuh Masa UTM Sesi 1 2026-2027. Selamat maju jaya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana Tuhan untuk manusia.